Okay, untuk makluman semua, hari ini kita akan ada satu sesi khas bersama dengan Ibrahim Sani, juru cakap bersama. Saya rasa ini kali pertama lah, penampilan untuk kali yang pertama buat Ibrahim Sani di TikTok kan? Saya kira itu kali pertama Ibrahim Sani join live di TikTok dalam room yang selain daripada saluran rasmi, saya rasa. Yes. Boleh besarkan saya punya tu tak, kotak? Ya, sure. Sebentar Okay, baik. Sahabat-sahabat kancil yang sedang melihat live ni, menonton, boleh share ya. Sementara kita menunggu panel jemputan kita. Tak boleh lah nak formal sangat. Tak payah apa sangat. Kita santai je. Aish, dah biasa orang kata pakai bahasa kan tu kan. Kekok sikit lah. Tengoklah dia tengok malam ni kan. Ya Allah, dia macam aish, tak boleh lah kita nak bersantai sangat. Saya pun sebenarnya sejujurnya sangat risau malam ni. Sebab macam mana saya nak bawakan room ni pada malam ni kan. Sebentar. Bantai je. Sekejap, mana kita punya KP Oh, saya dah cakap dah KP. Jom kita naik. Tengok dia request, kemudian dia retract balik request dia. There you have it. Okay, baik. You dah tarik asam baki naik tu. Thank you. Betul. There you have it. Hello Tashini, Ayu bersama. Saudara Ibrahim dah join kita sedikit awal. Wow. Tapi kita belum start lagi. Kita lebih kepada, saya sebenarnya baru nak sharekan link kita ni kepada Saudara Ibrahim. Saya kata dah masuk. Masya Allah. Assalamualaikum Saudara Ibrahim. Waalaikumsalam. Boleh dengar ke? Boleh dengar perfectly well. Alhamdulillah. Dia macam mana nak buka Sri? Aku ni tak pernah tau. Ni first time aku buat benda ni. Betul lah, kami cakap tadi. This is your first time. Terima kasih Oh mengesahkan. my god, it's really bad lah the light. Okay, ngam. Dekat location ceramah. Di Melaka kan? Menarik. Saudara Ibrahim kena sampaikan ceramah ke? Kejap lagi. Urutan dia 2 lagi. Sekejap lagi, maksudnya Jadi sekejap orang lagi ni biasa perlu buat bercakap. berapa kali. Tengok Connection teruk je. ya, kita nampak tu dia punya internet dia red tu. Connection saya teruk. Nampak apa tu merah. Kita kena buat sesuatu untuk kelibang. Kita kena buat sesuatu. Masuk ke? Boleh lah pasang Starlink. Starlink. Saudara Ibrahim punya slot untuk ceramah jam berapa dijadualkan? Tak sure tapi saya rasa pukul 10. Pukul 10, insyaAllah sempat. Okay, kalau begitu, Tok, bagaimana pendapat? Patut kita mulakan 5 minit awal daripada jadual ataupun perlu kita tunggu jam 9 juga? Sementara nak tunggu kawan-kawan kita. Cadangannya boleh teruskan je lah. Kita dah tahu kan memandangkan bila Abang Ibrahim Sani bagi speech di sana. Jadi kita mulakan terus je lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kita harapkan semoga sesi malam ni adalah satu perkongsian supaya kita semua dapat kenal
dan tahu. Sebab orang cakap tak kenal maka tak cinta. Jadi malam ni kita nak kenal dan kita ingin cinta. Ada apa dengan bersama ni? Jadi kita buatkan juru cakap kancil yang pertama. Kita insyaAllah jadualkan ada sesi-sesi yang lain, tetapi ini adalah yang pertama yang saya kata saya mesti dapatkan saudara Ibrahim Sani. Alhamdulillah. Saya ada cakap dengan Wan Zu, kemudian Wan Zu kata, ini ada kontak Iem. Saya pun terkejut. Siapa Iem ya? Rupa-rupanya itu nak cut name ya? Kalau orang Johor biasanya kalau nama Ibrahim tu Yem lah jadinya. Iem, okey. Jadi kalau boleh saya mulakan dengan sedikit pengenalan saudara Ibrahim Sani Asnan bin Muhammad, berumur 42 tahun, berasal dari Johor Bahru. Saya yakin ramai yang dah kenal dengan saudara Ibrahim. Jadi saya tak perlu bacakan CV beliau. Bagi saya tepatlah tindakan kancil memilih jurucakapnya, dan kami dari TSR sendiri berbesar hati menjemput saudara Ibrahim sebagai jurucakap kancil yang pertama yang kami bawakan dalam sesi live pada hari ini. InsyaAllah ini adalah usaha kecil kami untuk membantu meningkatkan visibility bersama di TikTok sendiri, insyaAllah. Jadi malam ni kita sembang-sembang majlis ilmu. Kita nak tahu ada apa dengan bersama. Terima kasih kepada yang sama-sama mendengar, yang sama-sama join, tab dan sebagainya. Jom kita tunjukkan sokongan dengan tapping screen, dan insyaAllah follow account panel kita. Saudara Ibrahim Sani sendiri ada banyak channel ataupun mediumnya di TikTok, Facebook dan sebagainya. Dan insyaAllah follow juga kita punya rakan-rakan yang bersama pada malam ni. Alright, now without further ado, jom kita mulakan sesi ni. Saudara Ibrahim, bersama dilancarkan lebih kurang 3 bulan lepas dan dikhabarkan keahliannya sudah menjangkau 30,000 orang. Bagi kita, usaha mencerdikkan rakyat ni adalah satu gagasan progresif yang bersama laksanakan secara berkala. Kita ada YBM, kita ada lebih masa, kita ada perbincangan di media sosial oleh penyokong dan penbahas bersama. Sekarang kita ada program-program sewaktu kenduri dan sebagainya. Jadi boleh tak saudara Ibrahim ceritakan rancangan bersama untuk memastikan aspirasi yang digariskan dalam 12 agenda kancil dapat dilaksanakan, bukan retorik politik semata-mata? Silakan. Terima kasih dan Assalamualaikum kepada semua yang join. Dan memang ternyata saya ni dah orang kata apa, dah melangkaui umur Gen Z tersangat, sampai ini first yang live yang saya buat dalam hidup saya. So terima kasih menjemput saya ke sini. Balik kepada soalan tadi, kita kena tengok macam mana kita boleh mengukuhkan parti kita untuk mereka yang menjadi ahli biasa untuk merasai yang parti ini parti mereka juga. Sebab kalau kita nak ubah benda yang kita selalu buat, seperti contoh adakan cawangan, bahagian, cabang, kesemuanya, ternyata benda tu dah old fashion. Dan kalau kita nak buat parti baru, dan kalau itulah pendekatan kita, dia menjadikan parti kita tidak ada unique selling proposition ataupun tidak ada kelainan sama sekali dengan parti-parti lain yang sedia ada. Maka pengukuhan parti kita harus bermula di akar umbi. Jadi kalau ada mana yang tengok kita dan mungkin belum tahu lagi dan ingin mengenali serba sedikit tentang pengenalan parti kita, banyak perkara-perkara yang kita buatkan di lapangan dan di akar umbi, termasuklah kenduri bersama, jelajah kancil, sekawan kancil, futsal kancil, ada juga ziarah kancil di mana kami lawat tempat-tempat seperti old folks home, seperti PPR, seperti rumah anak yatim dan sebagainya. Ada juga benda-benda lain yang kita buat, macam kita nak buat di Lembah Pantai pada 25 Ogos ini, sehari bersama kancil, di mana kita ada full day event. Ada pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan mata, ada second street, ala-ala second street, di mana kita bagi baju lama dan kita akan agihkan baju lama tu kepada mereka yang memerlukannya. Ada juga ceramah Maulidur Rasul, dan malam itu kita akan akhiri dengan ceramah sekawan kancil di Lembah Pantai.
So, perkara-perkara ini dimulakan dengan ahli-ahli biasa di akar-akar umbi dan ia dijalankan dan diangkat oleh mereka yang ingin bergiat di dalam lokaliti itu, sama ada di peringkat DUN ataupun di peringkat parlimen. Dengan kaedah ini, kita telah berjaya meraih lebih daripada 30,000 ahli dan sebenarnya ramai yang datang kepada majlis-majlis kita, dia tak nak jadi ahli tapi dia nak bersama-sama dengan kita melalui acara-acara kemasyarakatan kita. So ini pun sebenarnya salah satu perkembangan yang bagus, sebab tak ramai yang mungkin suka masuk parti politik tapi ramai ingin melibatkan diri dalam acara-acara politik. So ini still merupakan sebuah perkembangan yang agak menarik. Tambahan juga ada satu idea yang sangat penting di mana memandangkan kita sebuah parti yang kecil dan jika kita ingin merealisasikan semangat kancil itu, pergerakan kita harus meluas walaupun kita sebuah parti yang kecil. Dan cara yang satu-satunya kita boleh laksanakan untuk merealisasikan objektif ini adalah melalui pendekatan digital. Maka kesemua yang perkara-perkara dan acara-acara yang kita laksanakan yang saya sebutkan tadi, sebenarnya semuanya boleh diketahui oleh ahli-ahli kancil dan juga ahli-ahli biasa maupun bukan ahli melalui laman web kita di bersama.org dan ada satu tab di situ, nama dia acara ataupun sertai kempen. Dan dari situ, mana-mana ahli boleh menyertai program-program berdekatan dengan kawasan yang mereka mendiami ataupun mereka bekerja. Dan yang ini paling penting, kita akan umumkan satu SOP yang baru dalam jangka masa terdekat ini untuk membolehkan ahli-ahli biasa menyenaraikan acara-acaranya dengan sendiri. So, sekarang ini pusat yang akan menyenaraikan kesemua acara-acaranya, tetapi dalam jangka masa yang terdekat ini ahli-ahli biasa boleh menyenaraikan acara-acaranya melalui SOP yang tersedia. So ini adalah antara pendekatan yang sangat penting untuk kita laksanakan untuk mengukuhkan prinsip kepartian kita oleh ahli-ahli biasa. Itu dari segi pengenalan. Kedua, topik yang kedua yang saya nak sebutkan adalah dari segi bagaimana kita hendak memberikan wadah yang baru terhadap politik, terutamanya apabila kita tahu kesemua parti-parti yang ada sekarang ni sedang rancak berunding dan bergabung. Baru-baru ni kita ada baca yang Barisan Nasional Melaka contohnya. Awalnya mereka ingin berunding dengan Perikatan Nasional dan Perikatan Nasional ingin meminta beberapa kerusi tambahan dan bukannya 7 yang ditetapkan, malah mereka sebenarnya okey dengan 3 kerusi sahaja yang Barisan Nasional Melaka tetapkan. Tapi because of that, itu sebenarnya tindakan yang agak desperate sebab ada satu berita baru yang telah keluar bahawa Barisan Nasional Melaka sedia untuk berunding dengan Pakatan Harapan Melaka dan Pakatan Harapan Pusat. So, ini adalah antara simptom parti-parti yang sedia ada sekarang ni, di mana mereka senantiasa akan berusaha untuk berunding demi kepentingan mereka dan tidak ada di dalam salah silah cerita mereka di mana mereka ingin memasuki sebuah pilihan raya dan akan menegakkan agenda mereka dan akan mengusahakan manifesto mereka sehinggakan mereka percaya kepada prinsip mereka. Sebab inilah bila kita cakap order lain dapat lain, inilah dia. Parti-parti politik sekarang ni sebenarnya tidak ada beza kalau kita undi parti A sebab ujung dia akan bergabung dengan gabungan parti C, parti D, parti F. Akhirnya mereka akan cakap benda yang paling mudah iaitu demi kepentingan dan kelangsungan politik kita terpaksa bergabung
dan kita terpaksa memberikan kompromi terhadap apa yang kami percaya supaya kita dapat memerintah mana-mana tempat itu, sama ada negeri ataupun peringkat persekutuan. Ini yang orang nak sebenarnya nak dah bengang dan tak boleh nak accept dah sebenarnya. Jadi kita pun faham kalau inilah dia pendekatan parti-parti politik sedia ada, benda yang kita nak bawa terutamanya dari segi kelainan tawaran yang kita nak bawa adalah satu. Parti bersama tidak akan bergabung dengan mana-mana parti lain sehinggalah kita menang mana-mana kerusi itu. Kalau kita tak boleh menang mana-mana kerusi itu, maka itu menyebabkan kita tidak perlu ketagih terhadap konsep kemenangan mana-mana parti politik. Ini yang saya nak sebutkan yang jelas. Sebab sehingga hari ini memang ada lagi orang tanya kita, kenapa you tak bergabung? Why not you discuss dengan ni, dengan UMNO? Why not you discuss dengan PKR? DAP baru ni selesai dengan convention dia. Why not you discuss dengan DAP? Sebabnya kita tak nak mengelirukan rakyat dan juga menipu rakyat sehinggakan mereka tak faham at the end of the day mereka undi siapa untuk dapat apa. Jadi kita kena jelas dan juga terang menerangkan bahawa parti bersama tidak akan, malah tidak boleh bergabung andai kata kita hendak hidup panjang. Dan kalau kita tengok pengajaran-pengajaran yang kita boleh pelajari, seperti contoh Parti Muda, Parti PSM dan parti-parti kecil yang lain, at the end of the day mereka akan bergabung juga walaupun mereka menganggap diri mereka sebagai blok progresif atau blok urban dan sebagainya. Tapi ujung dia kalau kita tengok, Muda dah pernah bergabung dengan PH, dah pernah bergabung dengan PN, akhirnya mereka hilang juga kerusi-kerusi yang mereka pernah menang. Contohnya di di Johor kemarin. Jadi Puteri Wangsa contohnya. Jadi akhirnya apa yang mereka perjuangkan dan apakah pendirian mereka itu tidak menjadikan satu terjemahan kepada apa yang rakyat mereka mahukan ataupun penduduk yang mereka mahukan. Sebab itu kita sebenarnya bersedia untuk mengambil masa yang lama dan kita faham ini projek jangka masa yang panjang supaya kita dapat mengembalikan kepercayaan kepada rakyat dan mengikis sifat cynicism, sifat skeptikal dan juga pengalaman disenfranchise mereka. Dan kalau kita benar-benar nak mengalahkan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi tu, the only way, satu-satunya caranya adalah untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pendirian sesebuah parti politik, iaitu apa yang kita membuat dari segi pendekatan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dari segi apa yang kita hendak perjuangkan. Macam saya dengar tadi, moderator ada sebutkan 12 agenda yang kita hendak perjuangkan. 12 agenda ini, dia memang berkisar lebih kurang sama dari segi kesinambungan mereka dan keterlibatan mereka antara satu sama lain. Seperti contoh, apabila kita sebutkan isu pendidikan awal universal, contohnya salah satu agenda kita, di mana kita ingin melaksanakan sebuah pendidikan sistem bersepadu dan menyeluruh untuk membolehkan mereka yang berkemahiran untuk mendapatkan pengalaman yang sewajarnya dan diberikan pensijilan yang setaraf dengan pengalaman dan kemahiran yang sedia ada. Itu sebenarnya berkait rapat dengan pendidikan tinggi Dwi Alira, juga berkait rapat dengan PISA scoring yang kita hendak memartabatkan. So ini adalah antara ciri-ciri yang kita letakkan, di mana walaupun ada 12 agenda yang unik, tapi sebenarnya dia sangat kesinambungannya memang berkait rapat dan memang mereka terlibat dengan satu sama lain. Dan benda yang kita memang paling nak usahakan adalah agenda nombor 1 kita, iaitu sistem perlindungan sosial nasional. Sehingga kan kalau kita tengok YB Raf ada sebut, kalau kita menang persekutuan, andai kata angan-angan majlis kita ni, maka kita akan wujudkan Kementerian Perlindungan Sosial, sebuah kementerian yang membolehkan kita untuk memberikan
semua rakyat Malaysia perlindungan sosial tanpa mereka register ataupun daftar, dan tidak ada kota dari segi kebolehan mereka untuk mendapatkan angka wang perlindungan sosialnya. Sebab kita dah tahu dah dari segi taraf ataupun tahap pendidikan, pendapatan mereka, sebab wujud satu information yang bersepadu dan wujud satu pangkalan data yang universal, di mana kita pada setiap masa tahu berapakah pendapatan individu itu dan berapakah pendapatan isi rumah itu. So ini adalah antara benda yang revolutionary yang kita nak bawa untuk Malaysia, tetapi sebenarnya telah pun dilihat dilaksanakan di negara-negara seperti Jepun, Sweden, Norway dan sebagainya. So itu adalah antara perkara-perkara yang kita hendak perjuangkan, dan kalau mana yang menonton aware perkara-perkara ini, ya betul, it may seem impossible, it may seem far-fetched, it may seem that it is inilah hangang-hangang mak jenin lah. Well, the thing is, it is impossible until we do it. Tu pasal kita nak sebutkan, kita pun sebenarnya walaupun nak menang pilihan raya, kita sebenarnya tak terhegeh-hegeh nak menang pilihan raya dengan keadaan segera. Sebab kalau kita tengok mana-mana parti yang menang pilihan raya dalam keadaan segera, akhir sekali, hujung sekali, mereka tidak boleh memberikan perkhidmatan kepada masyarakat yang mereka menang. So itu yang kita nak take things slow, make sure yang parti ini bersarang di dalam kawasan-kawasan yang mereka beroperasi dan mendapatkan kepercayaan penuh dan juga sokongan penuh daripada lokaliti yang mereka beroperasi. Dan itu memang memakan masa yang panjang, dan andai kata kita dapat mencapai objektif kita dan matlamat kita untuk bersarang dan juga berkubu di dalam beberapa lokaliti di Malaysia, maka mudahlah kita untuk melaksanakan beberapa perkara yang boleh dianggap sebagai lofty ideals dan pada awalnya boleh dianggap sebagai sebuah perkara yang agak mustahil untuk dilaksanakan. Untuk saya, akhir sekali sebelum saya toss balik soal floor ini kepada moderator, di Kuala Lumpur memang kita sedang usahakan satu perkara yang sangat penting, iaitu pengurusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Itu yang kita sebenarnya nak melihat bagaimana kita boleh memperkukuhkan urus tadbir dan tata kelola tentang pengurusan Kuala Lumpur. Sebab sekarang ni kalau kita tanya mana-mana penduduk Kuala Lumpur, rata-rata mereka sebenarnya kurang berpuas hati terhadap tahap perkhidmatan yang sedang ditawarkan oleh Dewan Bandaraya. Now, ini bukan bermakna kita sedang nak bermusuhan ataupun ingin mencari salah satu solusi terhadap perkara yang sensitif. Sebenarnya kita nak tolong Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Sebabnya kenapa? Hanya di Kuala Lumpur sahaja yang tak ada adun dan tak ada ahli majlis diundi dan dipilih. Dan dua perkara ni ada di tempat-tempat lain di seluruh Malaysia. Dan bagaimana kita nak menyamaratakan taraf dan tahap perkhidmatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sama dengan majlis-majlis lain. Dan antara perkara yang orang tanya, kenapa Dewan lah? Kenapa bukan Majlis Bandaraya Kuala Lumpur macam MBJB ataupun MBSJ dekat Subang? Kenapa dia Dewan? Well, sebab utama dia adalah dia di bawah kelolaan Kerajaan Persekutuan. Dan andai kata kita ingin mengukuhkan dan mengurus dan memperhebatkan urus tadbir Kuala Lumpur, ini menyebabkan kita harus melibatkan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan. Bila dengar je tu, ramai yang cakap, oh impossible lah, tak payahlah, we just live and exist. Ini yang saya nak sebutkan di sini. Sebenarnya tak jauh pun kita kena tengok dari segi kali terakhir kita meminda Perlembagaan Malaysia. Undi 18 tu sebenarnya agak mustahil pada awalnya untuk berlaku kalau kita fikir balik. Dan good or bad, ramai yang marah undi 18 ni diwujudkan. Mungkin sebab mereka tak dapat undi-undi anak muda ni, tu pasal dia sakit hati
undi 18 dilaksanakan. Tetapi kalau kita tengok, ramai dalam Malaysia ni memang kita bagi orang umur 18 tahun untuk drive, untuk kerja, untuk sign kontrak, untuk buat semua, tapi satu je mereka tak boleh buat, iaitu undi. Jadi kalau orang cakap, oh orang 18 tahun tak tak matang lagi, itu satu argument yang sangat-sangat dangerous. Sebab kematangan individu itu tidak tertakluk kepada umur. Setengah orang matang umur 40, setengah orang matang umur 15. Dan apa yang dianggap matang oleh seseorang A, mungkin tidak anggap matang oleh seseorang B. Argument itu sangat dangerous untuk dipakai sebab kalau negara-negara lain undinya 18, ada yang 15 tahun by the way. Kenapa kita lambat untuk melaksanakannya? Jadi bila argument itu telah diserapkan di masyarakat dan diambil faham oleh beberapa pihak politik, maka perlembagaan boleh dipinda untuk membolehkan orang yang berumur 21 tahun ke bawah mengundi. Jadi sebenarnya tidak mustahil untuk kita meminda perlembagaan Malaysia andai kata masyarakat itu telah evolve dan telah accept satu argument di mana kita boleh percaya bahawa 2/3 daripada ahli-ahli Dewan Rakyat boleh bersetuju terhadap sebuah perkara. Kalau kita lihat yang itu, maka saya percaya perkara-perkara lain yang kononnya dianggap sebagai mustahil ataupun lofty ideals seperti pengukuhan Dewan Bandar Kuala Lumpur dapat dilaksanakan. Okey, itu saja yang saya nak kongsikan buat setakat ni. Saya kembali kepada moderator. Maka betul lah kata-kata kita bahawa pelantikan saudara Ibrahim sendiri sebagai jurucakap kancil tu adalah tindakan yang tepat. Tengok, saya bagi satu soalan macam bullet train, macam Shinkansen dia ceritakan tadi. Okay, saya curious sebab kita dah tahu bahawa kancil memperkenalkan 7 jurucakapnya sebagai duta kancil kepada masyarakat, dan ini adalah satu perkara yang sangat menarik sebab kita tidak bergantung hanya kepada satu figura sahaja untuk menyampaikan maklumat. Jadi saya curious, apa agaknya skop tugas dan mungkin tanggungjawab utama bagi jurucakap bersama, dan ini soalan dia macam tricky sikit, apa cabaran terbesar dalam membawa suara parti baru yang masih membina kepercayaan rakyat? Sebenarnya burnout dan momentum. Kalau kita tengok orang Melayu cakap hangat-hangat tak ayam ataupun pancit kalau budak-budak KL cakap. The thing is, bila kita buat benda yang panjang dan banyak dan selalu dan kerap, hujung dia adalah bagaimana kita ingin istiqamah dan kekal relevan dan teruskan konsistensi kita. Ini sebenarnya cabaran yang paling besar yang kita kena harungi dan juga kenal pasti dengan cepat supaya kita boleh atasinya dengan baik. Jadi saya dengan rakan-rakan di Kuala Lumpur, rakan-rakan di Selangor baru semalam, nanti saya cerita sedikit apa yang berlaku dekat Selangor semalam, dan juga pihak di pusat ataupun HQ, kita pastikan bahawa sesiapa sahaja yang dah tunjuk tanda-tanda burnout, angkat tangan cepat-cepat. Kita ni relay race, you keluar, you rehat, take some time out and make sure orang lain boleh carry that job. Sebabnya macam kalau kita ada saudara yang sakit, contohnya ayah kita, mak kita yang sakit ke apa, ke hospital ke, kalau seorang jaga memang payah. Tapi kalau kita bergilir-gilir, kita adik-beradik buat shift, engkau jaga hari Ahad, aku jaga hari Senin contohnya, and so on, dan benda tu tak menjadi berat. Dan macam kita nak jaga orang tua kita, kadang-kadang kita rasa serba salah. Kita memang nak jaga, tapi yalah, kita ada husband, kita ada wife, kita ada anak, tapi mak sakit dan kita nak meluangkan masa dekat hospital. Tanggungjawab tu terlalu berat untuk kita pikul seorang. Jadi kalau kita boleh agih-agihkan tanggungjawab itu, kita bagi dekat son-in-law, kita bagi dekat sister, kita bagi dekat tu, because everybody shares that responsibility,
maka rasa guilt tu kurang. Dan kita pun aware, okay, I cannot be 100% on one person je. I ada tanggungjawab lain juga. Dan that konsep tu kita terjemahkan dan salin dan tampal dekat bagaimana kita nak bela parti baru kita. Memang kalau kita tak dapat nak bagi sepenuhnya dekat parti, kadang-kadang kita rasa guilty. Tapi kalau kita boleh luahkan masa pada hari Ahad, pada hari Isnin, lepas tu kau pula cover hari Selasa, hari Rabu, ni kawan satu lagi pula gitu-gitu, bergilir-gilir, maka ia tidak menjadi satu keberatan dan juga tanggungjawab tu dirasai oleh semua orang. Dan itulah akhir hujungnya orang akan tengok, okey, kawan-kawan ni sebenarnya konsisten, dia istiqamah terhadap bagaimana mereka melaksanakan ibadah mereka untuk melaksanakan tanggungjawab mereka kepada partinya sendiri dan juga masyarakat yang mereka sedang memberikan khidmat. Dan akhir sekali mereka akan cakap apa tahu? Ini bukan benda yang flash in the pan, yang hangar atas ayam. Ini sebenarnya benda yang real dan benda yang panjang, dan ia dijanakan oleh orang-orang yang sukarelawan dan orang yang paling banyak ingin berbakti kepada masyarakat, dan ada flat structure, maka tak ada bos, tak ada timbalan ketua bahagian, ketua cawangan, ketua perhubungan negeri dan sebagainya. Tak. Everybody buat something a bit, but it leads to something big. Di sini saya nak gunakan contoh yang terbaik yang berlaku sebenarnya literally semalam. Apa yang berlaku semalam? Semalam adalah sebuah majlis makan malam fundraising dinner yang telah dilaksanakan oleh penyokong bersama Negeri Selangor. Dan sebab mereka nyatakan begitu, penyokong bersama Negeri Selangor adalah disebabkan kerana tidak melibatkan pusat sama sekali. Dan mereka tidak menyatakan bahawa ini adalah program parti bersama. Ini hanyalah sebuah program yang dianjurkan oleh penyokong-penyokong parti bersama yang sebenarnya duduk dekat Selangor. Syarat yang diberikan hanya satu. Fundraising dinner tu harus masuk dalam akaun parti dan ia akan diselesaikan dan diagihkan between parti treasurer parti dengan treasurer bersama Selangor. Dan ini membolehkan kita mengurangkan risiko yang kita nak elakkan. Contohnya orang sakau parti kita. Tapi more importantly, ia sebenarnya meningkatkan integriti terhadap parti itu. Bila fundraising dinner berlaku dan bila tiket itu ditawarkan kepada orang awam, mereka tengok bank account number parti bersama. Kalau mereka pergi bersama.org, okay, same account number, same bank, same account name. Cantik. Maknanya I'm not paying to somebody. I'm actually paying to parti bersama. Ia telah meningkatkan kepercayaan orang terhadap cara kita ingin melaksanakan sebuah fundraising event. Okay. Tapi dari segi operasional pula, beberapa kawasan-kawasan di dalam Selangor yang tak pernah bertemu sama sekali ataupun bertemu sekali dua sahaja telah berjaya melaksanakan sebuah program yang saya anggap agak bagus dan boleh menggerakkan sesebuah program yang besar, yang lebih kurang, saya pun tak sure semalam berapa orang, tapi saya rasa 300-400 orang hadir, dan mereka sebenarnya 20-30 orang aja yang buat program itu. Dan of course pada hari kejadian adalah beberapa sukarelawan yang datang membantu usher, tolong susun meja, tolong arrange orang duduk dekat meja mana. Ya, saya faham. Tapi jawatan kuasa induk tu sebenarnya 10-20 orang, 30 orang at most, dan mereka berjaya menyusun bagaimana mereka melaksanakan program itu. Dan ia sempena Hari Merdeka, ia juga sempena fundraising dinner, tapi ia juga sempena memberikan ilham kepada ahli-ahli bersama di kawasan-kawasan lain, di Kuala Lumpur, di Penang, di Johor dan sebagainya. In fact, di Melaka, sebab Melaka kena agresif sikit, election dah tak jauh dah dengan Melaka. Saya nak cakaplah yang kita ni sebenarnya sangat penting lah, supaya kita boleh lihat ini sebagai sebuah ilham dan kita boleh copy paste dan buat program yang mungkin lebih baik di kawasan-kawasan lain. So ini adalah antara cabaran-cabaran yang kita kena tengok, kenal pasti
dan atasi dengan sekaligus, dan ada success story di mana cerita-cerita yang mereka kekalkan konsistensi, kerjasama di peringkat bawah akaun umbi dengan flat structure, ia boleh membuahkan satu hasil yang sangat-sangat bagus. Seperti mana kita lihat semalam dekat Bersama Selangor. Boleh bagi kat moderator. Terima kasih Saudara Ibrahim. Jadi yang boleh saya simpulkan, sebenarnya kita semua manusia biasa dan kita bekerja, kita berbakti, kita sumbang tenaga dalam kapasiti kita sendiri. Dan sebagai manusia ada waktunya kita rasa letih, ada waktunya kita rasa penat. Jadi di situ kita saling sokong, saling membantu. Yang mana yang penat kita minta supaya berehat dan kita bantu mereka yang memerlukan. Alhamdulillah. Terima kasih yang join kita, Saudara Iswardi, Saudara Adi, dan of course Kak Memeng sendiri. Terima kasih join kita, dan yang mendengar teruskan tap screen dan juga share. InsyaAllah saya nak menjemput Saudara Asam Baki untuk bertanya sebab dia ni controversial sikit. Jadi kita minta dia untuk tanyakan soalan kalau ada kepada Saudara Ibrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak betulkan yang saya tak adalah kontroversi mana pun, saya bahan orang. Okay, soalan saya mungkin agak basic lah, cuma saya ada satu concern penerimaan rakyat terhadap Parti Bersama, especially dalam kalangan anak muda. Sebab kita tahu politik itu sekarang ni macam anak muda dah kurang minat. Kalau yang minat pun dia bukan minat sebab apa, minat mostly sebab duit lah, especially macam budak-budak motor, ada program, ada event, dapat duit, okay dah settle habis. Tapi diorang tak take seriously pasal politik. So apa perancangan bersama untuk sedarkan golongan muda yang politik ni satu benda yang penting, yang jadi satu orang kata akar kepada pembangunan negara kan. Sebab diorang daripada politik yang datangnya dasar apa semua kan. So macam mana pendekatan bersama dengan golongan muda dalam menyedarkan orang anak-anak muda? Tu je lah soalan saya serahkan pada yang lain lah kalau ada yang tanya. Nak kumpul-kumpul soalan ke one by one? Saya kata mungkin kita boleh kumpul beberapa soalan supaya nanti boleh dijawab sekaligus. Silakan Tok Hang, andai kata ada soalan. Kita bagi kepada kita bagi peluang kepada orang lain dululah. Baik. Ataupun mungkin Saudara Ibrahim boleh menjawab soalan tu dulu. Tentang anak muda ya tadi. Tentang anak muda. Kalau kita pergi ke kempen-kempen, saya ada meluangkan masa sedikit dekat kempen Johor kemarin. Lepas tu Melaka ni bila berkaitan dengan urusan Parti Bersama, ini sebenarnya kali kedua saya turun Melaka. Kali pertama adalah minggu lepas buat kenduri. Rata-rata orang yang datang mereka berumur 30-an dan 40-an ke atas. Rata-rata. Malah majlis kita jelajah Kedah kemarin, saya berani cakap yang datang 50 and above. Dan itu sebenarnya perkara yang lazim kepada parti-parti politik kerana mereka yang berumur itu lebih I guess aware terhadap keadaan politik negara dan ingin melibatkan diri dalam acara-acara parti-parti politik di dalam negara. Tidak semestinya bersama, tetapi andai kata kita nak buat sample test, memang Bersama punya attendees tu lebih kurang sama. Tetapi ada juga yang contohnya parents bawa anak, okey, tu memang macam biasalah, itu adalah kanak-kanak ataupun anak-anak remaja join. Tapi dari segi pemahaman politik,
anak-anak muda kita ni very few yang minat, but very few yang minat semua. So actually semua parti politik di dalam negara ini mengalami satu masalah yang ketara dalam menawan hati anak-anak muda di bawah 24 tahun contohnya, di bawah 25 tahun. Dan seperti mana kita sedia maklum, undi 18 kemarin banyak berpihak kepada Perikatan Nasional sebab apa? Sebab diorang menang the war of TikTok. Jadi bila kita nak cakap anak muda ni dia tak reti lah, dia vote sana lah, dia tak gini lah, I actually take offense. Sebab kalau itu pendekatan Perikatan Nasional, masuk ke TikTok, dia nyanyi dekat Smule, dia make sure yang orang berduet dengan dia apa semua, lepas tu dia stitch the TikTok apa semua, I think they are trying their best untuk menawan hati anak-anak muda, and that's good, but that's not enough. In fact, Perikatan Nasional kali ini saya tengok mungkin kurang sedikit lah dari segi nak cuba menggunakan TikTok ataupun platform-platform yang anak-anak muda berada. Tapi ia menyebabkan satu keadaan di mana memang anak-anak muda di Malaysia ini tidak mendapat perhatian kepada mana-mana parti politik sebab mereka percaya bahawa parti-parti politik Malaysia semuanya sama. Now, pergi dekat Threads, cek akaun anak-anak muda dan you akan jumpa orang-orang Malaysia cakap, Mam Dani, please selesai my LRT problem. Mam Dani, please ada problem dekat rumah I apa semua. And then dia dengar isu-isu macam Mam Dani this, Mam Dani that. Sebenarnya anak-anak muda kita ni sangat-sangat clued in global politics. Terutamanya apabila parti-parti progresif di US ataupun di London, yang contohnya Sadiq Khan, contohnya Datuk Bandar London, ataupun Mamdani, ataupun some other movement, they are actually aware. So they believe in the politics of others, yet they don't believe in the politics of ours. This is the real symptom yang kita kena combat. The way we can combat this is only one. Do we believe in our own fight? Itu yang saya sebutkan tadi pada awal tadi dalam setengah jam tadi. Kalau kita tak ada pendirian dan kalau kita tidak boleh bermati-matian melawan orang lain, mempertahankan pendirian kita, kenapa pula orang lain nak percaya juga pendirian kita? Kalau kita kata pendirian kita gini, tapi kalau ada orang berunding dengan kita boleh kompromikan pendirian kita untuk memastikan bahawa rundingan itu berjaya, dan maka dengan proses itu apa yang kita percaya sebenarnya boleh diubah-ubah, boleh gini-gini. Siapa nak percaya kita? Kita pun tak percaya kita. Tak usah kata orang senior ni, budak-budak ni lagi tak percaya kita. Because dia kata apa? Cakap tak serupa bikin satu hal. Memang you cakap tak serupa bikin. Kedua, you tak percaya apa you perjuangkan. Why should I believe you if you don't believe yourself? Nak pastikan kita boleh menawan hati anak-anak muda ni, dia satu saja. Kalau kita boleh istiqamah memperjuangkan pendirian kita dan tidak kucar-kacir dalam menerangkan pendirian kita kepada orang, dan akhir sekali kita tidak boleh mengubah pendirian kita disebabkan keadaan-keadaan semasa yang tertentu. If we do that way, orang akan menarik perhatian dengan kita dan orang akan tertarik dengan kita, termasuklah anak muda. Nah, kenapa saya sebutkan ini? Kalau kita guna hard selling, you undilah saya, you make sure yang you ni lah, you bawa kawan-kawan you ni. Very rare kita akan cakap, ya, I agree with you. Boleh. Kita ni buat semua benda yang bagus, okay, let's go. Very rare. Kalau 10 orang, mungkin 2-3 orang je yang akan terbeli dengan konsep hard selling ni. Yang majoritinya, rata-rata ni sebenarnya lebih tertarik kepada soft selling. Dan soft selling tu akan terhasil daripada apa? Kegiatan kita, perbuatan kita, percakapan kita, pendirian kita dan pemahaman kita terhadap apa yang kita faham tentang isu-isu tertentu. Dan itu adalah antara salah satu contoh yang saya boleh gunakan untuk menarikkan hati orang untuk bersama kita. Mamdani tak pernah kempen dekat Malaysia.
And yet ramai guna Mamdani tag dia dekat threads. Sebab Mamdani menggunakan prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi, yang soft selling tu, sehingga kan anak-anak muda tertarik dengan perangai dia. Jadi apa yang menyebabkan kita tak buat yang sama? Sebabnya adalah political expediency. Kita tak nak kekalkan pendirian kita, hold our belief for a long period of time. Sebab kalau buat macam tu, tak tentu kita menang PRU mendatang ni. Itu yang masalah tu. Jadi kalau kita kata, macam Barsam bercakap, menang kalah lain kira. Tu semua by product. Kita ready untuk PRU lagi 2 PRU lagi mendatang. Okey, kalau alhamdulillah kalau PRU 16 kita menang beberapa kerusi. Tapi yang kita betul-betul nak target adalah PRU 17 contohnya. Bila kita cakap benda-benda macam ni, kita ada masa untuk meyakinkan bukan orang lain, meyakinkan diri kita sendiri yang pendirian-pendirian kita ni adalah pendirian yang kita boleh perjuangkan untuk jangka masa yang panjang. Nah, itu yang kita nak tunjukkan kepada orang lain. Kita tak kemaruk nak menang. Yang apa yang kita risau adalah pendirian kita ni bergoyang walaupun pada saat-saat bibit-bibit awal ni. So hold our belief, show in the long run that we can prove to others. Orang lain akan tertarik dengan kita, termasuklah anak muda. Itu the only way yang kita boleh menang ataupun menawan hati. Bukan saja orang muda lah, for that matter, semua dalam dunia ni. Orang tua ke, orang B40 ke, M40 ke, especially golongan 30 tahun dan sebagainya. Itu yang saya percayalah. Dan saya rasa kalau ada orang lain, ada pendirian lain, saya faham. Tapi for me, if you don't believe what you say, and if you don't show that you believe what you say, why should anybody else believe you? Somehow, Saudara Ibrahim, saya rasa sebenarnya tindakan kita itu yang menjadi kayu ukur. Sebab orang nak tengok kita ni buat tak apa yang kita cakap, ataupun sama macam orang lain. Biasanya perbandingannya, alah sama je macam parti yang lain tu cakap tapi tak buat. Bila kita dah vote, dah dapat kuasa, akhirnya pusing sana, pusing sini. Dan ini yang mengecewakan pengundi-pengundi kita. So, peranan bersama ataupun cabaran bagi bersama adalah untuk mengotakan apa yang dikata. Ini mudah untuk disebut tapi susah untuk dibuat. Tapi macam mana cikgu saya sudah cakap, dia kata susah tapi tak mustahil. Kalau ada keinginan, tekad yang cukup kuat, insya-Allah kita falitawakaltu 'ala Allah, Allah akan bantu kita. Yang penting luruskan niat dah, sebab innamal a'malu binniyat. Kita nak buat apa-apa pun semua dengan niat. Saya percaya macam tu. Terima kasih. Saya nak jemput Tok Hang. Tengok tu. Silakan Tok Hang. Okey, sorry ya. Assalamualaikum saudara Ibrahim Sani ya. Salam. Clear suara dia? Ya. Okey, baik. Saya nak sentuh berkenaan dengan PRN Melaka lah. Kita sedia tahu bersama telah mengumumkan calon PRN Melaka sebelum terbubarnya DUN Melaka. Ini kerja gila lah yang kita pun tahu bersama tengah buat kerja-kerja gila yang tak pernah buat oleh mana-mana parti sebelum ini. Okey, jadi susulan daripada perkara inilah, saya terjumpa satu posting di platform X. Quite interesting actually. Dia kata macam ni, bersama menggunakan pendekatan syarikat startup dengan membina brand awareness sebelum berkembang secara politically. I mean, personally, saya rasa okay je pendekatan macam ni. I mean, as long benda tu tak cara kita peroleh sokongan tu daripada perkara-perkara yang tak okay. I mean, menghasut ke, emotional permainan emosi ke, I mean apa-apalah. I mean as long menjauhi daripada perkara-perkara macam tu, okey je bagi saya. I mean saya nak tanya, macam mana, apa saya curious berkenaan pandangan berkenaan persepsi ni. Soalan kedua, saya terdengar, tak tahulah saya salah faham ke atau salah terdengar ke, jurucakap bersama ni adalah bayangan calon-calon MP dan ADUN. I mean, okay lah, if Ibrahim Sani diberi peluang untuk bertanding, kat mana kawasan yang paling sesuai nak bertanding tu? Okay, itu je. Terima kasih. Salah. Jawapan awal, soalan awal tu okey je aku nak tanya. Nak jawab. Soalan belakang tu susah sikit bang. Tak apa. Macam ni lah, okey. Kita balik pada soalan yang saya sedia menjawab. Yang awal tu. Okay.
tak ada undang-undang yang menghalang kita untuk mengumumkan calon awal. I think I want to mention that. Bila orang maki kita ataupun mungkin nak makilah orang memperlekehkan kita ataupun pergili kita, alah dia orang ni parti kecil tak pasal-pasal umum calon-calon awal apa semua. Orang yang sama juga pun cakap tiba-tiba parti kita pun patut umum calon awal. Bila dia tengok ada traction, bila dia tengok kita punya calon-calon kita dah mobilize dekat atas lapangan, dekat atas kaumbi, dekat grassroots, suddenly dia pun sedar, oh my god, better kita pergi awal. So pengumuman calon awal ni tak ada orang yang buat, tapi saya rasa norma baru parti-parti politik Malaysia adalah mereka akan mengumumkan calon-calon dengan lebih awal sebab mereka sebenarnya FOMO dengan cara kita buat kerja. Sebenarnya itu saya punya forecasting. Salah satu lagi benda yang mereka nak buat sekarang ni, contohnya dekat Setiawangsa, Lembah Pantai, Batu, Wangsa Maju. Kita buat kenduri bersama, tiba-tiba keluar kenduri madani. Kita buat katalah 25 hari bulan, 22 hari bulan dia pun buat juga. Nampak? Now, adakah ini bagus? Bagus. Sebab keadaan dekat penduduk kawasan tu, dia sebenarnya dia dah dapat 2 kenduri. Baik-baik satu kita buat, dia dapat 2. Tak salah sebenarnya. Jadi, the idea is this. Kita sebenarnya tidak kisah orang lain buat, kita kisah apa yang kita nak buat, sehinggakan orang lain akan ikut jejak langkah kita. Ini dari segi aktiviti. Alright? Pengumuman calon awal, benda-benda dekat grassroots. Itu satu. Kedua adalah dari segi pemikiran. Kalau kita start push agenda-agenda kita, contohnya keselamatan sosial, pendidikan duit aliran, PISA skor, nisbah doktor 1 ke 300, semuanya lah. Saya yakin orang akan hentam kita dekat situ. Orang akan cakap, mana boleh kita train 1 in 300 doctors? Mana boleh kita buat social security system? Mana boleh kita buat dual education format? Kalau diorang serang kita kat situ, benda tu alhamdulillah doa kita termakbul. Finally, parti-parti politik boleh berdebat dan berhujah atas dasar dan juga polisi. Finally, we got to real politics. Bukan lagi rundingan ini, Sanusi nak jumpa ginilah, hadilah. Benda. That is all politics. At the end of the day, kalau orang mula serang kita dekat dari segi dasar kita, itulah dia di mana kita dapat tengok finally parti bersama ni berjaya. Berjaya move. Okay lah, you start attacking me on the policies. Nah, policies tu, dia bukannya, GST kita buang kalau UNDI. Itu bukan polisi. Itu just nak menang politik ke. Ataupun menang undi saya hari ni, besok minyak turun. That is not policy. Policy means benda yang kita nak buat, nak rangka, nak rombak, nak tukar, nak segala macam, nak repair, yang memakan masa 10 years punya program. Dan kalau parti bersama menang Putrajaya dan kita laksanakan ini, andai kata PRU 18, PRU 19 kita ditukar government, tak apa. Biar government yang baru continue on dengan polisi-polisi rombakan yang kita buat. Itu yang kita nak target. Dan kalau kita nak menyampai kepada tahap itu jauh tu, to be frank, the first step is now. Pengalian ahli, ranking mata, sistem mata, acara secara online, benda-benda macam tu. Sebab you nak achieve yang tinggi-tinggi ni, benda kecil tak boleh buat. Susah lah. Itu yang nak menjawab soalan yang satu lah. Soalan yang satu lagi adalah ini. Di mana kalau saya nak bertanding, saya rasa Kuala Lumpur tempat saya. Saya rasa sebab saya dah dibesarkan di Kuala Lumpur, walaupun saya sekolah di Johor dan sebagainya, saya rasa Kuala Lumpur ni sangat tricky. Dia urban, dia
ada suburban area pun ada. Dia kerusi campuran, dia ada M40, dia ada B40, T20, dia ada English speaking, dia ada bahasa Malaysia, dia ada kawasan-kawasan PPR yang sebelah dengan rumah-rumah banglo. Jadi macam mana nak cari seorang wakil rakyat yang faham tentang keadaan ini dan boleh beroperasi dalam keadaan sebegini dan boleh menawan hati orang yang datang daripada pelbagai keadaan campuran ini. Saya rasa orang tu kena datang juga daripada tempat-tempat macam tu. Tu yang saya rasa, saya kalau diberikan peluang, saya memang nak cuba di kawasan-kawasan di Kuala Lumpur. Itu satu. Kedua adalah MP Kuala Lumpur adalah MP yang paling teruk kena bambu. Sebab dia tak ada adun nak bantu dia, dia tak ada ahli majlis nak bantu dia, dan kalau perkhidmatan awam yang contohnya macam di BKL ke apa ke ada problem, sebenarnya MPKL tak ada kuasa sama sekali. They are not in DBKL. Yang dalam DBKL ada majlis penasihat, ada Datuk Bandar, ada itu, ada ini, ada semua. There's no infrastructure dalam urusan Lia Kuala Lumpur tu yang melibatkan ahli-ahli Parlimen Kuala Lumpur. Yang ada adalah Menteri Wilayah. Dan kadang-kadang kalau tak ada Menteri Wilayah dan Perdana Menteri. Dan itu menyebabkan satu keadaan yang impossible to be resolved unless structural change is needed. Dan kalau nak execute structural change tu, wakil-wakil rakyat kat Kuala Lumpur ni dia kena istiqamah yang panjang dan juga mengekalkan keadaan seat dia yang panjang untuk pastikan mereka boleh laksanakan perubahan yang diperlukan. Isu dia sekarang, kalau kita tengok kawasan Seputih, kawasan Kepong, kawasan Bukit Bintang, kawasan apa lagi yang panjang, yang MP dia serve panjang. Mana tu Razak contohnya. Dia betul dia menang kawasan tu lama. Yang macam dekat, tak silap saya lah, dekat Ceras sampai 5 penggal ke 6 penggal macam tu lah. My God, apa perubahan yang dia bawa? Perubahan struktur sebenarnya. Apa yang dia bawa? Tak ada. Jadi orang-orang macam ni kita kena bagikan satu inspirasi di mana pengundi-pengundi situ, why not for once you bagi chance dekat parti yang gian nak bawa perubahan. Bukan gian nak menang, tetapi gian nak bawa perubahan. Dan kalau kita dapat hantar 10, 20 ahli-ahli parlimen ke dalam dewan sebagai pembangkang, percayalah cakap saya, kita akan jadi pembangkang yang paling kencang, kalah yang 70 lebih Perikatan Nasional yang opposition tu. Dan apa yang orang KL akan rugi kalau ahli parlimen dia pembangkang? Bukankah dah biasa ada ahli pembangkang yang ada dekat dewan tu datang daripada Kuala Lumpur? Jadi the impetus for change lagi senang dekat Kuala Lumpur dan lagi mudah untuk kita hadamkan konsep-konsep kemasyarakatan, demokrasi, perubahan dan segalanya yang berlaku dekat Kuala Lumpur. So, andai kata saya diberi peluang, memang saya akan cubalah seat dekat KL. Tapi mana seat dekat KL tu saya serahkan kepada ketua-ketua dekat dalam parti bersama ni lah. Alhamdulillah. Jadi jawapannya dah ada di situ, telah terjawab soalan sebentar tadi. Saya nak confirmkan dengan saudara Ibrahim sendiri. This is now 9:50 and you have about approximately 10 minutes. Katanya jam 10 perlu berucap Ada ni dekat belakang ni, by the way, dekat belakang ni saya dengar orang teriak-teriak melalak-lalak ni. Jadi saya pun nampak gaya macam tak ada orang yang stop situ, so boleh lagi lah, sedikit lagi lah kita tambah lagi. Boleh lagi Okey, baik. Kalau macam tu saya persilakan kepada kita punya panel yang seterusnya yang ada dalam kotak. Kak Meng tak bertanya soalan, katanya kurang sihat. Boleh Ari, ada soalan ke? Ari excited tu. Okey, Tanya baik. soalan yang bagus Ari, jangan tanya soalan yang pelik. Yang bagus dan probok sikit lah. Alang-alang hujung-hujung kan, kita kena probok juga. Okey, seperti kita tahu saudara Ibrahim Sani ni dia ada background dia salah satu komunikasi lah sebab dia main dengan media. Okey seperti mana kita tahu hari ni
Menteri Komunikasi kita tergagap nak menerang seperti mana Ibrahim Sani, saudara Ibrahim Sani menerang tentang sebahagian agenda 12 tentang perjalanan parti bersama ni kan. Jadi adakah saudara Ibrahim Sani akan bertanding di lembah pantai, bercadang untuk bertanding di lembah pantai dan adakah saudara Ibrahim Sani nampak komunikasi kerajaan hari ini dengan kerajaan yang akan datang yang perlu ditambah baik supaya rakyat tak keliru lah dengan dasar itu, dengan janji bulan dan bintang ni. Sebab rakyat dah letih dah janji bulan dan bintang. Itu pasal parti bersama ni, bila kita nak janji bulan dan bintang ni, kita tahu kita sendiri pun pernah tertipu. Itu yang isu dia sekarang. Komunikasi kerajaan ni dah rosak. Dia bermula dengan pelantikan Fahmi sebagai Menteri Komunikasi. Sehingga kan, mungkin tak ramai ingat, ataupun ingat tengoklah, dia diberikan 2 portfolio, Menteri Komunikasi dan Menteri Digital. Dan itu telah gagal sebenarnya. Kalau kita ingat cerita dia dulu, Single Wholesale Network, 5G. Tak ada negara lain buat Single Wholesale Network, Malaysia je nak buat. Jadi, dah gagal nak laksanakan tu, DNB kalau ingat lagi. Lepas tu dia pecahkan kementerian tu, dia bagi dekat YB Gobin kan, handle digital. Jadi dia handle communication je. Tu satu. Kedua adalah dari segi saya ni kenal Fahmi lama. Walaupun saya tidak pernah menyertai mana-mana parti politik sebelum ini. Saya dulu bekerja dengan Nurul Izzah sebagai staff 2007, just before the election. And then kita tolong dia, bantu dia dan dia menang 2008. Saya sebenarnya setiausaha parlimen dia yang pertama. Dan saya bekerja selama setahun. Dan lepas tahun tu saya letak jawatan, Fahmi ambil alih kerja saya di Lembah Pantai dengan Nurul Izzah. Jadi memang saya kenal dia lama dan dia sebenarnya kawan saya. Dan saya sebenarnya suka zaman-zaman dia dulu, dia ada mungkin bukan podcast kot, nama dia adalah talk show lah senang kata. Dan dia sebenarnya orang yang bagus dan orang yang baik, dan hati dia baik. Tapi saya sebenarnya empathize dengan dia sebab sekarang ni isu dia tak boleh nak explain beberapa policy yang susah nak explain. Tak usah kata policy lah. Dia nak explain Nurul Izzah letak jawatan pun dia susah nak explain. Memang benda tu memang pelik pun. Siapa yang boleh explain sebenarnya? Even don't worry about Fahmi. Siapa yang boleh explain? Jadi I don't envy his position. At the same time, I don't think that he is given the choice to actually succeed. Sebab the means to succeed tu it was not made possible for him. Jadi saya bersimpati dan juga empathize with him. Dan saya rasa he's trying his best. Yes, I'm aware. But he is given an impossible task. And then I'll give you another one. Datuk Seri Anwar defend China. Dia tak defend Taiwan. Bila orang tanya macam mana, first of all, kenapa bagi pendirian yang ini? Jadi, yalah, nak explain pun susah kan? Kita pun tak faham kenapa dia defend China tak kala tak ada orang yang benda ni tak ada isu yang mana pun kan? Jadi, benda-benda macam tu yang agak susah lah nak explain. Jadi, kita buat kerja yang kita perlu dan saya rasa antara benda yang kita kena buat tu adalah penerangan yang jelas dengan conviction tu mesti ada supaya orang boleh menilai kita dari segi apa yang kita cakap tu betul ke tidak dan apa yang kita bercakap tu kita percaya sendiri ke tidak. Itu yang kita kena fikir. Baik, terima kasih. Masih ada masa, Saudara Ibrahim, untuk soalan? Satu lagi sebab yang organizer dah tanya mana you. Okay, that means kena Last one.
Last one. Jadi mungkin kalau katakan kita boleh gabungkan saudara Adi dan juga Miss Tari sini, gabungkan soalan, gabungkan soalan supaya saudara Ibrahim boleh jawab secara ringkas. Silakan. Selamat malam Abang Ibrahim. Selamat malam. Selamat malam. Saya dari Ali Bersama Bukit Batu untuk sokongan Tamlilah. Saya ingin Bukit Batu orang Johor. Yep, orang Johor. Sebab saya tengok kadang bila saya walk about dengan calon Tamili, banyak kesusahan waktu dia jumpa orang Cina semua request untuk bahasa Cina. Why we not give calon untuk belajar bahasa Cina? Itu je soalan saya. Lepas tu untuk generasi Z, we promote a lot online game for them to join us with politics. This is what my question for Bersama from you. Thank you so much. Okay, thank you. Ada lagi satu soalan? Thank you Mr. Shini. Saudara Adi, kalau ada soalan silakan. Kita ringkaskan Yes, dan kita ringkas. Assalamualaikum host, terima kasih saudara Ibrahim Sani. Soalan saya dia berkaitan dengan tadi saya terdengar katanya anak muda ni dia tak berminat dengan hiburan, ada konvoi sana sini dia orang join. Tapi kalau ikut parti lama kita tu, dia orang fokus dekat universiti tau. Anak-anak muda yang yalah macam Haziq tu dulu pun Presiden Persatuan Mahasiswa kan. Dan saya memang dalam industri tu lah. Cuma saya tak nampak lagi ada cubaan-cubaan daripada parti bersama untuk interpret masuk dalam kawasan-kawasan ni lah. Terutamanya PTA ni kan. Saya rasa instead of kita fokus kat Mak Rempit atau RZ member tu semua, tu satu hal lain lah. Sebab memang daripada dulu parti lama ni memang kita saya tengok bergerak dengan mahasiswa tau. So kita macam Abang Ibrahim kata tadi, kita fokus apa yang kita boleh buat. Orang buat biarlah buat, dia nak karaoke ke, dia nak apa, dia punya hal kan. Tapi saya tak nampak lagi kalau kita nak interpret masuk untuk bertemu mahasiswa-mahasiswa ni. Dan saya saya macam ni beritahu, kekuatan UMNO yang ada hari ni kalau kita tengok, bila mana dia orang pegang marah. Saya kena pendekkan sebab saya dah dipanggil ke pentas. Okay. Jadi saya nak jawab dengan singkat. Satu adalah bahasa sangat penting, dan kalau kita boleh ambil third language tu sangat penting, dan saya faham kalau berkempen tu memang susah, terutamanya bila orang tak kenal kita. So sebenarnya saya tahulah isu-isu macam orang tak percaya kita, tak faham kita, tak mau kenal kita pun satu hal. Tapi kalau kita tengok kempen kat Johor tu, sebenarnya dia orang okey je sebenarnya. Cuma dia orang tak berani nak bagi vote je. Okey. Satu lagi adalah dari segi pendekatan kita untuk tolong mahasiswa. Memang betul, kita kena tolong mahasiswa, tapi mungkin pendekatan kita kalau ada yang nak masuk kalau ada yang nak masuk universiti, nak ceritakan cerita pasal bersama dekat universiti, tidak ada sesiapa pun yang dari kami daripada parti ni menghalang saudara-saudari untuk berbuat demikian. Saya rasa ramai yang faham, yang kita tahu benda ni, parti ni kecil. Jadi kalau ada cadangan nak dilontarkan, kita mengalu-alukan cadangan itu, tetapi harus disertakan juga dengan aku kalau buat ni, cadangan yang aku ni boleh tak? That would be the best. Because macam-macam suggestion yang datang, dan sebenarnya syok semua suggestion ni. Tapi bila kita fikir-fikir balik, memang tak cukup kaki tangan sebenarnya. Jadi kalau ada abang nak tolong, saya sebenarnya boleh coordinate, tapi kalau boleh laksanakan tu sebenarnya sangat seronok. Saya minta maaf sangat-sangat, tapi saya rasa saya dipanggil ke pentas sekarang. InsyaAllah saya boleh buat lagi kalau dijemput. InsyaAllah. Tapi buat masa ni saya kena minta diri dulu, minta maaf ya. Terima kasih. Terima kasih, bos. Terima kasih. Selamat. Bye. Terima kasih banyak. Terima kasih.
Moga berjumpa lagi Okay, baik. di segmen yang akan datang. Terima kasih. Saudara Malam Wadidaw. Selamat malam Kak Meng. Ya Allah, dia wadidaw pula. Apa khabar Kak Meng? Hai Kak. Kabar baik, Alhamdulillah. Okay. Sedikit Kami semua suara Kak. Lagi satu, aku nak sambung sikit boleh tak? Sila, Aku nak sila. tanya, Sila. pasal apa Iswadi tak dilantik sebagai jurucakap ah? Ada yang siapa-siapa tahu kat sini ya? Kita tak Nak tahu tanya sama juga. ada Abang Isdi aim untuk satu Sebab- tugasan lain. Sebabnya pada aku lah jurucakap ni spesial lah orang yang boleh. Macam tadi pun bila aku lontarkan soalan tu dia kata siapa yang nak buat boleh bagi idea kan. So aku rasa macam Iswadi ni dia tiap malam dia buat live kan. So memang kekuatan tadi pun kita tak nafikan. Dia sebut ada karaoke kat Semuleh, iaitu naratif dalam TikTok. Betul? So TikTok, Facebook, YT ni aku rasa ada beberapa orang yang konsisten lah. Yang memang pada aku ni tak kisah jangan cakap aku lah. Tapi Iswadi, YT ada si Solihin tu. Lepas tu Faizal Rahman. Kan? Aku nampak lah. Kan? At least aku pun terkejut. Apa hal? Diorang tak dilantik kan? Itulah maksud aku. Daripada sebabnya dia kena ke bawah tau. Sebab kalau kau letak set perkara yang macam tinggi sangat level tu kan, macam Rafizi, Nik Nazmi tu level tahap, kau tahu lah kan, diorang ni punya pemikiran diorang tak sama macam yang dekat bawah ni. Kalau di bawah ni kalau tengok, aku rasa kalau macam Iswadi tu kan, kau tengok orang macam layman macam aku pun boleh dengar parking checkpoint untuk kita buat live pun kita ambil point dia kan. Aku rasa lah sepatutnya, tapi itulah mungkin macam brother bawah ni kata ada kerja lain kan. Ya, betul lah bagi ni. Dia ada tugasan lain yang sudah ditugaskan. Tak, maksud aku walaupun ada tugasan lain, dia ni jenama tau. Bila kau sebut okay, dia dilantik, orang pandang, faham? Kan juru cakap. Kalau yang lain tu memang dah level tinggi, macam faham tak? Juru cakap Iswadi hari-hari buat live. Itu maksud aku lah. Tak apalah, mungkin diorang ni lah kot. Yalah. Okey lah, terima kasih Saya nak Apa Abang Adi, nanti kita selesaikan. Okey, host buat rumusan lah daripada discussion malam ini. Sebenarnya kalau kita nak sebutkan tentang aspirasi bersama ni, ini dapatan saya daripada perbincangan tadi lah. Host, buat sikit host. Oh, perlahan, Jangan jadi dengan Tok Hang. Tok Hang buat suara manja tadi, tak payah dia buat suara manja juga. Tak, memang sama macam ni. Elok sikit. Dia kalau nak ikutkan. Tapi kita ada saudara Abdul Razak di sini. Okey, Dia baik. request tadi. Dah naik rasanya. Tu. Tak bersuara. Kita teruskan dengan rumusan and then kita Nanti buatlah apa yang betul. Okay, first and foremost, thank you very much for everyone yang join. Sama-sama tap screen dan juga share, sama-sama sokong dan juga follow kita punya panel yang kita buatkan pada malam ini. Tujuan kita adalah untuk berkongsi ilmu, untuk mencerdikkan rakyat, untuk tahu sebenarnya bersama ni apa. Sebab kita curious, kita nak tahu. Bila kita tak tahu tu, kita banyak soalan yang timbul dalam kepala kita. Jadinya daripada kita mendengar kata-kata orang, it is good to hear from the horse's mouth. Lebih baiklah kita dengar daripada orang yang ada authority untuk bercakap. Disebabkan itu kita bawakan juru cakap kancil yang pertama untuk malam ini. Jadi kita akan panggil juru cakap kedua. Kalau kita dah panggil lelaki, insyaAllah next time kita akan panggil perempuan pula. Kita nak tahu apa sebenarnya bersama dan bagaimana dia mengangkat perspektif wanita dalam geopolitik tanah air pada hari inilah. Jadi kita dah tahu apa bersama daripada pandangan saudara Ibrahim Sani ataupun lebih mesra disapa sebagai Yim. Jadi kita nak pastikan apa yang telah disebutkan dapat dilaksanakan. Kita tak nak dah suasana politik dekat Malaysia ni sekadar menabur janji tapi tak ada tindakan. Jadi tugasan kita selaku pendengar sekarang adalah untuk ambil ilmu, kenali fakta dan
pastikan tindakan itu berlaku. Dalam masa yang sama, peranan kita adalah untuk sama-sama menggembling tenaga. Sebab saya tertarik bila disebutkan tentang jurucakap dan juga petugas-petugas ni sebenarnya burn out sebab keletihan, tak sempat nak rehat. Mereka ni manusia biasa sama macam kita, dan seperti mana kita sukakan Malaysia yang lebih baik. Kita nakkan Malaysia yang lebih aman. Kita nakkan Malaysia yang jauh terkehadapan ikut aspirasi yang kita impikan. Tapi itu tak bermakna kalau kita sekadar cakap nakkan benda tu, tindakannya tak ada. Kita banyak bercakap di social media tapi tindakan tak ada. Jadi itu rugi untuk kita lah. Jadi kalau kita nakkan kebaikan, kena sama-sama turun padang, sing lengan, dan kita berusaha apa yang boleh kita bagi kepada negara kita ni. Macam itulah. Jadi insya-Allah daripada saya sendiri, pandangan saya, semua persoalan yang saya tanyakan terjawab. Dan saya akan pastikan soalan yang sama ditanyakan juga pada jurucakap kancil yang akan kita bawakan. Tarikhnya belum tentu lagi. Jurucakap kita baru sampai tampin katanya tadi, keletihan, dan akan merancang kenduri seterusnya. Jadi kita tengoklah nanti. Terima kasih kepada yang join, yang tap screen, kepada yang tanya soalan, yang komen, yang menjawab. Terima kasih juga moderator kerana membantu. Saya tak sempat nak tengok semua tu. Tapi bos, rupa-rupanya pegawai pertama ahli parlimen ni saudara Ibrahim Sani baru tahu. Baru tahu Kita tahu kan- ke? Baru Sebab tahu. baru ambil tahu bang. Sebab baru ambil sebab- tahu. Sebelum ni Fahmi yang ke depan dia mengaku dia pegawai dulu, kalau kat Lembah Pantai dia terpaling pegawai lah dulu masa tahun 2013. Okay, host Kak Ming turun dulu, dah makan ubat. Selamat berehat. Apapun, Amin. terima kasih semuanya yang ada di sini. InsyaAllah. Jaga diri, jaga kesihatan. Cuaca tak elok sekarang ni. Ya betul. Minum air, semoga cepat sembuh InsyaAllah. Telur mahal sekarang lah. Jangan makan telur dengan madu. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Bye, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Kita kalau ambil satu pendekatan untuk membijakkan rakyat ni, dia akan ambil masa lah untuk dapat sokongan tu. Tetapi walaupun ambil masa terlalu lama, dia akan, kesan dia pada akhir tu insya-Allah memberangsangkan. Jadi apa yang penting adalah konsistensi lah. I mean, sekarang pun bersama daripada program-program HQ dia orang buat tu, I mean, quite interesting dan menarik. Ahli turun padang, join sekali, spread information berkenaan bersama semua. Lupa pula dah, mic pergi mute pula dah. Saya kira guys, Masalahnya aku rimah cakap suara-suara manja ni. siapa yang suara manja? Suara Boleh nak buat apa, suara dia memang macam tu lah. ya Ari, kau tambah sikit halkum aku. Nama tu Nama tu buat suara-suara manja ni aku tak boleh terima betul. Orang kata umur dah tua dah, tapi suara dia masih lemah lembut lah. No, okey ke tu, no? Siapa tu? Dia tenai dah, tenai. Oh, berdengku. I see man. Okey, dia macam ni apa yang disampaikan oleh saudara jurucakap tadi, jurucakap Parti Bersama saudara Ibrahim Sani. Itu adalah secara ringkasnya. Maksud secara ringkasnya, dia menjawab sistem perlindungan sosial itu salah satu agenda 12. Lepas tu nombor 2 tu adalah daripada segi pentadbiran lah, lebih pada pentadbiran. Dan nombor 3 tu dia nak menunjukkan bahawasanya komunikasi ni perlu ada pelbagai cara. Salah satu caranya adalah di social media lah. Di social media ni, cara tadi tu pun dia mendengar dan dia mengguna sepadat mana masa untuk mengisikan semua. Dalam contoh 1 jam, dia isikan dalam masa 1 jam tu bukan hanya untuk bulan dan bintang lah. Dia bercakap lebih pada realiti. Oh, bagaimana kita nak menerangkan kepada rakyat, bagaimana itu, bagaimana ini. Jadi itu yang cuba ditonjolkan oleh Parti Bersama, dan tiada, walaupun dia sebagai jurucakap, dia tak ada langsung mengatakan oh ini janji bulan kita, ini janji bintang kita untuk Parti Bersama. Malahan dia mengatakan
kita ada satu perancangan yang jangka masa panjang. Itu lebih baik. Sebab apa? Seperti mana dia kata, ceras. Ahli parlimen 5-6 penggal. Walaupun 5-6 penggal, tapi apa hasilnya? Bagaimana ini? Banyak ada lompong-lompong loophole yang perlu diperbaiki. Terutama kawasan wilayah persekutuan yang tiada hanya harap parlimen. Tapi siapa nak jaga parit longkang? Ahli majlis kah? Adun kah? Tu kata loophole-loophole yang perlu ditambah baik pada masa akan datang. Ini jangka masa panjang. Kita dah lalu benda tu dah 50 tahun, 60 tahun. Lalu senario benda yang sama. Benda yang sama yang untuk masa sekarang tak sesuai dengan keadaan masa sekarang. Jadi Parti Bersama menyediakan platform. Andai kata diberi kuasa, kita akan menyatakan satu benda yang untuk jangka masa panjang. Inilah Parti Bersama untuk jangka masa panjang yang penuh dengan idea yang boleh tambah baik komuniti masyarakat, komuniti rakyat Malaysia, sosial rakyat Malaysia untuk semua generasi, bukan hanya generasi muda, generasi tua-tua pun. Inilah Parti Bersama. Sekian. Ya. Terbaik Ari. Mari buat landing terus. Tapi kita kena ingat juga dalam pada aspirasi, menyusun semua cita-cita, tindakannya kena selari lah. Sebab sebelum orang lain mempertikaikan, kita sebagai penyokong ni kena tahu dahulu. Kita bercakap, tindakannya kena selari. Dia tak boleh sekadar janji dan dengarnya lunak di pentas politik semata-mata. Sebab zaman sekarang ni dia tak jadi macam tu dah. Saya sendiri saya nak tahu apa Bersama nak buat, apa Bersama akan berikan kepada kami. Sebab kalau nak janji ni dia senang, boleh janji. Nanti bila waktu pelaksanaan dia akan cakap, oh sebenarnya kita tak mampu, dan rakyat dah penat dengan benda itu. Jadi itu yang diterjemahkan dengan kemarahan, diterjemahkan dengan pelbagai bangkangan. Lama-lama dia jadi hinaan, cacian dan start main peribadi lah. Kita akan berjalan dalam kitaran yang sama. Orang panggil pimai tang tu juga. Dia tak habis-habis lah kan. Jadi sekarang ni masa untuk ubahlah benda tu. Kita suka laungkan rakyat dah bijak dan sebagainya kan. Jadi kita nak kena buktikanlah kebijakannya bagaimana. Jadi dia perlu diterjemahkan dengan tindakan. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sama-sama membantu join live session pada ini. InsyaAllah nanti kita akan bawakan cakap seterusnya untuk kita faham sekali lagi, faham seterusnya dengan faham dan lebih mendalam. Terima kasih di atas perkongsian. InsyaAllah nanti kita sama-sama ambil iktibar. Yang penting perkara yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan itu daripada saya sendiri, daripada moderator dan juga daripada kita semua selaku hamba-Nya. Jadi semoga Allah memberikan kita rahmat dan berkat serta memberi petunjuk pada kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Mohon maaf salah silap. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.